ramai orang DM aku, ramai orang cakap saya nak jadi filmmaker kan. Sebenarnya bukan mudah untuk jadi filmmaker, especially dekat Malaysia, sebab kita ada kekangan bajet, satu hal. Jadi satu, nak tak nak, you kena bagi jiwa raga you untuk filem tu. Kalau, sebab aku banyak je kadang intern masuk, bang saya nak belajar filem bang. Masuk intern masuk, lepas tu lepas 3 hari je, bang saya tak nak kerja filem langsung dah bang. Kan saya dah taubat dah, saya tak nak buat. Sebab kadang-kadang orang ingat senang kan. Kita masalah depan kamera satu hal, politik di belakang kamera pun satu hal. Dan masalah-masalah setiap hari ada 1001 masalah. Dan perlu ada ketahanan dan perlu ada cinta untuk filem tu, untuk lalui dugaan tu. Sebab kalau tidak, sebenarnya kalau tanya sebenar-benarnya, berbaloi ke buat filem, pening kepala otak, susah perit, tak tidur ni, berbaloi ke? Sebenarnya tak. Sebenarnya baik kerja bank Tapi kalau orang tu betul-betul cinta kan, dia akan lalui. Dan aku nampak Abilash pertama kali dalam career aku nampak dia yang paling, maksudnya betul-betul passionate kan. Yang sebenarnya kalau aku dah macam dah aku berhenti buat kerja bank kan. Macam tu lah.